ada 5 jenis penyamaran yang dilakukan oleh skamer-skamer yang menawarkan anda pekerjaan dalam online ni. So maknanya kata lepas ni, jika anda menerima atau terlihat iklan-iklan yang ditawarkan oleh 5 syarikat ini yang ingin menawarkan anda kerja-kerja dalam online, anda berhati-hati kerana kemungkinan besar mereka ini sebenarnya bukan syarikat yang sebenar. Skamer menyamar syarikat-syarikat yang mempunyai nama yang besar ini untuk menawarkan anda pekerjaan dalam online. Apa dia 5 brand yang sering digunakan oleh skamer untuk menyamar sebagai syarikat-syarikat brand besar ini untuk menawarkan anda pekerjaan itu? Yang pertama, mereka akan menyamar syarikat Adidas Malaysia. So maknanya lepas ni, jika anda terlihat apa saja iklan tawaran pekerjaan dalam online yang mengguna nama syarikat Adidas, anda berhati-hati. Yang kedua, mereka menyamar sebagai syarikat daripada TikTok. So makna kata lepas ni nampak saja iklan atau tawaran yang anda dapat daripada TikTok untuk menawarkan anda pekerjaan dalam online, anda kena berhati-hati. Antara lain, mereka akan menyamar sebagai syarikat Mango. Kalau anda nampak iklan-iklan tawaran perkhidmatan daripada syarikat Mango, berhati-hati. Yang keempat, mereka menyamar sebagai syarikat Fila. Ini kalau anda lihat brand-brand yang saya sebutkan ini, semuanya brand-brand yang menjadi trend, brand-brand yang tengah in dengan generasi muda zaman sekarang. Dan antara lain, mereka ini akan menyamar sebagai syarikat ataupun ejen daripada Jobstreet. Okay guys, berhati-hati dengan 5 nama syarikat brand yang besar saya sebutkan ini tadi. Mereka bukan scam, tetapi skamer menyamar sebagai mereka. Skamer menyamar menggunakan nama mereka. Skamer menyamar kononnya daripada brand mereka. Saya panggil dia part-time job atau job task. Dia suruh anda buat task, atau dia akan nyatakan, oh ni part-time job untuk menjana pendapatan. Itu scam. Bagaimana untuk anda mengesahkan lagi bahawa syarikat-syarikat ini betul atau tak betul? Tawaran itu scam atau tidak? Saya ajar. Salah satu formula yang pernah saya kongsikan sebelum ini, jika anda ingin mengenal pasti atau mengesahkan syarikat ini daripada syarikat sebenar, pastikan anda lihat pada link ataupun pada tawaran itu datangnya daripada sumber atau link yang rasmi ataupun tidak. Makna kata kalau kau dapat daripada media sosial, kau tengok media sosial tu media sosial rasmi mereka atau tidak. Kalau anda dapat daripada link, anda tengok link tu link rasmi mereka ataupun tidak. Kadang-kadang dia akan bagi anda satu dokumen yang menunjukkan seolah-olah dia ni syarikat yang betul. Biasanya dia akan bagi macam contoh SSM, sijil yang mengatakan syarikat ini berdaftar. Anda jangan percaya kepada dokumen yang dia bagi. Ada 2. Boleh jadi pertama, dokumen itu diambil daripada syarikat sebenar. Dia ambil, dia hantar kat anda. Jadi dia claim, saya daripada syarikat ni. Sebenarnya tu bukan dia punya. Dia ambil daripada syarikat sebenar. Yang kedua, boleh jadi syarikat sebenar tu punya sijil yang betul, dia edit kat situ. Boleh jadi begitu. Dia ada 2 possibility. Lepas ni, boleh jadi dia akan menyamar syarikat lain pula. Dia akan sentiasa berubah-ubah.